أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح عيش عزيزا أو مت شهيدا عيش عزيزا أو مت شهيدا ولا تبالي للعدو ولا تبالي للعدو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jagalah hati kami ya Allah, kurniakan hati kami, hati yang memandu kami ke jalan keridhaan-Mu ya Arhamar Rahimin, hati yang dibaluti dengan Al-Quran, hati yang dibaluti dengan kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran, hati yang bersih ya Allah, hati yang mudah memahami dan juga dikurniakan kelancaran membaca Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 512. Bermula daripada ayat yang ke-10, kita akan melihat bagaimana bai'ah asy-syajarah ya ataupun bai'atur ridwan yang berlaku di Hudaibiyah ya, tetapi pada waktu itu apa maksud bai'atur ridwan, kita sama-sama akan melihat pada ayat yang ke-10 sebentar lagi. Kemudian kita akan menyambung daripada ayat 11 hingga 14, alasan dusta mereka yang tidak ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah dan ancaman Allah kepada mereka. Gelaran mereka ini adalah golongan munafik ya di kalangan A'rab yang kita akan tengok bersama-sama sebentar lagi. Kemudian pada ayat yang ke-15, keinginan orang-orang munafik untuk menghadiri Khaybar. Ya, mengapa mereka nak menghadiri Khaybar? Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم. Bawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita tepati janji dan dilarang berlaku khianat terhadap apa sahaja perjanjian kita dengan Allah bersama manusia. Yang pertama. Yang kedua, kita ikhlas dalam ucapan dan menjaga urusan hati walaupun orang lain tak tahu tetapi Allah amat mengetahui. Dan yang ketiga, larangan prasangka buruk sesama muslim kerana ia mengakibatkan kehancuran bagi sesuatu kaum. Allah la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan nakatha, melanggar perjanjian ataupun membatalkan perjanjian, 7 kali disebut di dalam al-Quran, dan inilah yang kita jumpa pada ayat yang ke-10 sebentar tadi, bagaimana Allah mengingatkan bahawa sebenarnya walaupun perjanjian bai'atul ridwan itu tidak berlaku sebenarnya kerana Saidina Osman kembali, tetapi Allah tetap mengingatkan faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih, pasal ia bukan sekadar pasal Osman, tetapi bukan sekadar pasal Saidina Osman, tetapi ia adalah berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan perjanjian kebaikan, dan itulah yang kita perlu jaga sampai hari ini. Perjanjian kita pada Allah bila kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita berjanji dan kita tidak akan mungkiri. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Jadi mari kita singgah sekejap ke ruangan tajwid kita untuk kita ulang kaji pengajian kita ataupun ulang kaji tajwid kita hari ini. Kita sama-sama ikuti paparan yang telah disediakan. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Baik, menyempurnakan hukum iqlab yang terdapat dalam ayat ini, iaitulah ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum qauman bura. Surah itu ayat yang ke-12. Kita perhatikan pula ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sadaqallahul azim. Baik, dua ayat ini fokus kita iaitulah pada kalimah atau pada tempat yang ayat yang ke-12 iaitu tanwin. Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba. Qauman bura. Tanwin bagi dua di atas bertemu dengan ba, dan ayat yang ke-13 iaitulah nun mati bertemu dengan ba. Wa man lam yu'min billahi. Nama dia apa? Nama dia iqlab, iaitu apa dia? Tertukar atau menukar sebutan nun sakinah ataupun tanwin kepada sebutan bunyi mim. Sebutan mim berserta dengan dengung. Berserta dengan dengung kan? Ma'al ikhfa kan? Berserta dengan dengung kan? Jadi kita dengung tu, kita jangan rapatkan betul-betul mulut kita. Contoh kan, qauman, sebab dia ada juga ikhfa dia tu kan. Jadi seolah kita letak je bibir, dua bibir tu. Contoh qauman bura, macam tu. Qauman bura. Satu lagi ada ayat 13, wa man lam yu'min. Macam tu saja. Dia letakkan saja dua bibir. Habis tu ustaz boleh ke kalau saya baca saya rapatkan tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi kebanyakan disebut itulah kita letak seolah-olah kita letakkan saja dua bibir kita. Qauman bura wa man lam yu'min billahi. Contoh kan, seperti yang disebut dalam Tuhfatul Atfal, miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Kan, gunnah kan, dengung beserta dengan ikhfa sama-sama. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan
sama-sama kita dapat ulang kaji dan dapat kita praktikkan dalam bacaan kita, insya-Allah. Pastinya bacaan kita semak dengan guru-guru kita. Selamat mencuba, wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله